Cakaplah! Jakim.tv menyatukan ummah global. Assalamualaikum dan bertemu kita sekali lagi dalam rancangan kegemaran anda, tak lain dan tak bukan Nasyid TV. Dan seperti biasa ya, saya Aisyah pengacara rancangan ini dan akan menemani anda selama setengah jam akan datang. Dan kini ya, saya sedang berada di tempat awam untuk mencari mangsa untuk menemu ramah mereka mengenai industri nasyid. Jadi mari kita cari mangsa seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa ya? Arif. Ziana. Hatta. Okey, jadi kita nak tanya, tiga-tiga ni biasa dengan nasyid tak? Biasa dengar? Ya. Selalu juga dengar. Biasa dengar nasyid tu kumpulan apa yang biasa dengar? Kalau macam saya selalu dengar yang Kumpulan Raihan, Rabani, UNIC dan macam-macam lagi lah. Ramai lagi. Saya UNIC, Raihan, sama. Sebab lebih kurang Ijaz ke, Rabani ke, dan lain-lainnya sama lah. Jadi dalam banyak-banyak kumpulan nasyid tu siapa yang paling suka sekali? Paling minat? Kalau untuk individu saya lebih minat sangat dengan Hafiz Hamidun lah. Hafiz Hamidun sangat berminat dengan dia. Cerita. Paling minat? Paling minat UNIC lah. Saya Kumpulan Hijaz lah. Hijaz? Ya. Okey. Baiklah ya, sebab sekarang ni kita akan menemu ramai orang awam kat sini dan kita akan pilih dalam ramai-ramai tu siapa yang paling betul untuk berjumpa dengan artis nasyid kesayangan mereka. Jadi saya nak tanya ya, kalau saudara diberi kesempatan untuk berjumpa dengan siapa, Hafiz Hamidun, nak tak? Betul ke ni? Ni main-main ataupun betul-betul? Betul-betul lah, tak saya tanya. Betul, nak tak? Mestilah nak. Nak. Sudah semestinya saya nak. Bila free kakak? Bila-bila saya free kalau untuk berjumpa dengan Hafiz Hamidun? Tak kisah. Tak kisah. Macam mana? Kalau kita bagi peluang jumpa dengan artis nasyid kesayangan, nak tak? Nak juga. Fashion sikit. Jadi kalau diberikan peluang, insyaAllah nak juga. Baiklah ya, terima kasih ya. Kalau ada antara siapa-siapa di sini yang bertuah untuk dapat berjumpa dengan artis nasyid kesayangan, kita akan wawarkan selepas ni ya. Terima kasih banyak. Sekarang kita cari mangsa seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa ya? Nama saya Aliza. Biasa dengar nasyid tak? Biasa? Biasa Kak Liza dengan nasyid kumpulan apa? Alah. Banyak. Ya, banyaklah. Rabani. Yang paling suka Rabani? Ya. Kalau kita bagi peluang pada Kak Liza untuk berjumpa dengan kumpulan Rabani, Kak Liza nak tak? Boleh juga. Nak. Tak apa ya, kalau Kak Liza merupakan orang yang bertuah untuk dapat berjumpa dengan Rabani, kumpulan artis nasyid kesayangan, kita akan wawarkan selepas ni ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Nama siapa ya? Raya. Suraya dengan Siti ni biasa dengan nasyid tak? Biasa. Biasa. Boleh lah. Boleh lah. Biasa dengan nasyid tu kumpulan apa? Saya. Macam Rabani ke. Rabani. Jadi antara banyak-banyak yang paling minat? Kalau saya suka Rabani lah. Okey, tak apalah ya. Kalau kita bagi peluang ya pada akak berdua ni untuk berjumpa dengan artis nasyid kesayangan ya, Rabani dan Hijaz, nak tak? Nak lah. Tapi je kan. Memang ada rasa ingin nak jumpa. Nak. Okey, baiklah. Terima kasih. Kalau ada antara akak berdua ni merupakan orang bertuah untuk dapat berjumpa dengan artis nasyid kesayangan, kita akan wawarkan selepas ini ya. Terima kasih banyak.
Baiklah ya, sebentar tadi kita baru saja selesai menemu ramah beberapa orang awam untuk bertanyakan mereka mengenai industri nasyid dan siapakah artis nasyid kesayangan mereka. Dan dalam ramai-ramai orang tu sebenarnya kita telah pun memilih seorang yang paling bertuah untuk berjumpa dengan artis nasyid kesayangan mereka. Jom kita lihat dalam segmen seterusnya siapakah yang bertuah itu. Kita telah pun memilih seorang yang bertuah untuk berjumpa dengan artis nasyid kesayangan mereka. Jadi kita kenalkan ni Arif. Jadi Arif, apa perasaan Arif ya? Dapat berjumpa dengan artis kesayangan. Siapa artis kesayangan tu? Saya berasa sangat teruja kerana dapat merealisasikan impian saya yang selama ni saya pendamkan, iaitu Hafiz Jumpa dengan Hamidun. siapa? Bersama Hafiz Hamidun. Jadi sekarang ni ya, sebenarnya kita dah pun berada di hadapan rumah Hafiz Hamidun. Jadi jom kita masuk. Nak tahu apa dia tengah buat sekarang ni kan? Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Peminat dia Arif. Ya, Arif. Saya. Temuilah. Jom sila masuk. Apa duduk tu. Duduklah kan. Terima kasihlah kerana sudi datang. Orang kat mana ni? Kat sini. Apa khabar semua? Aisyah baik? Terima kasih kerana sudi datang. Dan terima kasih juga diucapkan kepada Hafiz Hamidun kerana telah menjemput saya dan juga Arif untuk datang ke rumah Hafiz. Untuk merealisasikan biar Arif berjumpa dengan artis nasyid kesayangan dia. Jadi kita nak tanya ya Arif, apa satu sebab kenapa Arif begitu minat sekali dengan Hafiz Hamidun? Sebab sekarang dah jumpa bersemuka ni. Mungkin boleh ceritakan sikit. Okey, salah satu sebab yang boleh saya berikan adalah Hafiz ni sebagai satu idola saya kerana beliau dulu adalah seorang student yang berada di UiTM dan dia orang menjadi seorang artis nasyid yang sangat baik, dan salah satu sebabnya adalah beliau boleh handle diri dia untuk menjadi seorang pengacara, untuk menjadi seorang penyanyi, untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya, dan itu adalah sebagai satu idola saya, sebagai satu contoh yang baik untuk diri saya dan menjadi seperti diri dia. Itu saja mungkin. Arif ni juga adalah seorang student ke sekarang? Ya, Dan betul. bercita-cita untuk menjadi penyanyi nasyid ataupun pengacara ke? Penyanyi nasyid mungkin tidak, tapi untuk menjadikan diri saya sebagai Orang pengacara yang yang pandai- seperti Hafiz Hamidun. Pandai membahagikan masa tu yang penting. Ya, betul, kan? betul. Jadi kita nak tanya Hafiz sekarang ni ya. Apa aktiviti terbaru Hafiz sekarang ni? Dia boleh ceritakan sikit kepada peminat. InsyaAllah selepas ni saya akan ke Turki sekali lagi. Sekali lagi. Awal tahun itu saya dah ke Turki dan insyaAllah saya akan ke Turki lagi sekali untuk program TV. Dan juga ada beberapa persembahan yang telah pun dirancang, dan insyaAllah selepas itu ada beberapa perancangan sampingan lah untuk produksi drama. Saya akan terlibat dengan penerbitan drama 26 episod drama untuk RTM. Saya akan terlibat sebagai musical director untuk drama tersebut. Drama ni mengisahkan tentang seorang cikgu yang sudah pun tua, kemudian apabila di akhir usia dia tu dia rasakan bahawa anak-anak murid dia menyisihkan dia dan sebagainya. Jadi saya sekarang ni lebih kepada kegiatan belakang tabir juga, samping dalam masa yang sama masih lagi meneruskan minat dalam karier nasyid ni. Jadi kata pergi Turki tu more pada lebih kepada aktiviti drama dan juga show. Untuk Turki tu saya akan terlibat dengan program dokumentari terbitan saya sendirilah. Saya akan terbitkan siri dokumentari saya sendiri ke sana. Tapi segalanya masih lagi dalam perancangan akhir lah. Sekarang dalam proses akhir untuk menyiapkan segala apa yang saya perlu untuk melaksanakan program tersebut. Dan di samping itu juga ini sebenarnya merupakan pelawaan kali kedua lah dari pihak Turki tu. Hari masa bulan 1 awal tahun saya dah pun ke sana dan menerima respon yang sangat baik. Lagu saya pun di sana diterima baik, alhamdulillah. Jadi kali ni berapa lama Hafiz Hamidun sendiri akan pergi ke sana? Mungkin mengikut perancangan kemungkinan kali ni lama sikit. Tu hari saya pergi 10 hari. Kali ni mungkin sebulan. Jadi sepanjang bulan 4 dan bulan 5 tu, pertengahan bulan 4 sampai ke pertengahan bulan 5 lah. Mungkin masa yang agak lama sikit lah. Mungkin boleh mendapat banyak inspirasi daripada negara orang. Itu sebenarnya memang saya kata apabila kita pergi ke sana, macam-macam perkara dapat kita lihat. Kita dapat lihat dari segi budaya mereka, dari segi muzik mereka, bagaimana penerimaan mereka dengan muzik Islami mereka dari negara lain tak tu? dari negara lain tu utamanya, dan juga kita lihat apabila ada pengaruh
pengaruh-pengaruh sejarah di sana kan, satu negara yang hebat dari segi sejarahnya, sejarah Empire Uthmaniyah dan sebagainya. Jadi itu memberikan banyak inspirasi untuk saya. Jadi macam mana kalau peminat Malaysia yang mungkin nak ambil tahu ataupun nak mengikuti perkembangan